Jadikan rumah teres low cost nak 2 tingkat. Kalau boleh nak 3 bilik, 1 bilik air. Kebetulan. Apa yang awak cakap ni saya nak review belakang ni. Jom kita review. Let's go. Rumah ni area Taman Skudai Baru, tempat memang hot area. Rumah ni 3 bilik, 1 bilik air. Luasan rumah ni 770 sq ft, status freehold. Okey, ini adalah bahagian carport dia. Kau tengok kiri kanan dia, ini memang luas carport dia. Boleh muat 1 biji kereta dekat sini dan boleh muat 1 biji motor dekat sini. Okey, ini ada kawasan bahagian carport dia. Settle bahagian luar, jom masuk dalam. Settle bahagian luar, terus kita review belah dalam dia. Okey, kat sini adalah bahagian ruang tamu dia dan dekat sini juga ada ruang letak barang dekat bawah tangga. Okey, dekat bahagian ruang tamu ni letak satu set sofa dekat sini dan dekat satu set TV dekat sini memang tak ada masalah. Okey, ni ada kawasan ruang tamu dia. Okey, settle bahagian ruang tamu ini adalah bahagian dining area dia. Boleh letak satu set meja makan tapi just untuk 4 orang makan. Tapi agak sempit juga sebenarnya. Memang agak sempit. Okey, settle bahagian dining area. Bahagian ruang tamu, kita borak pasal bahagian kitchen dia. Sebelum sampai bahagian kitchen, dekat sini ada untuk tempat laundry area di sini. Untuk basuh baju, untuk keringkan baju memang area sini. Dan dekat bahagian kitchen dia, dah siap dengan bahagian tabletop dia. Okey, bahagian tabletop dah siap, bahagian kabinet dah siap. Memang agak nice. Ini ada kawasan bahagian kitchen dia. Okey, settle bahagian kitchen, ini adalah toilet dia. Kalau korang tahu rumah ni 3 bilik, 1 bilik air. Okey, rumah ni just ada 1 bilik air yang agak premium kat sini. Okey, ini ada kawasan bilik air pertama dia. Kita bahagian toilet, ini pula bilik pertama yang belah bawah. Okey, dia punya sizing dia memang agak nice juga. Besar-besar, tak kecil sangat. Dia letak katil saiz single dekat sini pun tak ada masalah. Okey, ini ada kawasan bilik pertama dia. Okey, ini adalah master bedroom dia. Kalau kau tengok kiri kanan dia, memang betul-betul nampak agak luas. Letak katil saiz queen dekat sini pun boleh. Letak wardrobe dekat sini pun boleh. Tak ada masalah. Okey, ini ada kawasan master bedroom dia. Okey, ini adalah bilik ketiga dia. Kalau kau tengok kiri kanan dia, nampak memanjang. Sebab tu bilik ni nampak agak luas. Kalau letak katil saiz single dekat sini pun boleh. Memang agak ngam. Dengan ada tingkat dekat sini, lighting agak on point. Alam kau pasang aircon dekat sini. Confirm. Memang auto sejuk dengan saiz bilik macam gini. Okey, ini adalah kawasan bilik ketiga dia. Rumah dekat area Taman Skudai Baru. 3 bilik, 1 bilik air. Harga nak jual RM398,000 sahaja. Kalau korang berminat dengan rumah ni, boleh tekan link dekat bio. Apa? Ciao.